Katakanlah sekarang ni, you dah pun ada kerja, you dah bekerja sekian lama, dah bertahun, you pun ada income, ada pendapatan, you dah boleh spend duit untuk keperluan hidup dan juga sedikit kemahuan yang lebih. Tapi dalam diri you, you rasa macam something wrong, rasa macam still lagi tak cukup. So, you kena tahu yang kejayaan hidup ni bukan semata-mata pada kewangan. Mungkin you rasa stabil sekarang kan. Tapi, mungkin you boleh pergi lebih jauh lagi dari sudut kewangan. Dan pada masa yang sama, selain pada kewangan, ada lagi benda-benda dalam hidup tu yang perlu diambil berat. Dan orang kata kejayaan segenap penjuru. Dia boleh jadi dari segi kesihatan, dari segi mental wellness, dari segi kerjaya, maksudnya meningkatkan kerjaya, meningkatkan kewangan, dan juga termasuk jugalah rasa fun, ya, rasa fun dari segi kita boleh enjoy kehidupan, boleh gunakan duit tu untuk enjoy kehidupan, dan rasa contributing. So, ada banyak lagi keperluan-keperluan hidup yang perlu dipenuhi. So, kalau you rasa macam dah ada duit tapi tetap rasa kosong, so you kena define balik lah apa kejayaan bagi diri you. Mungkin ada something wrong yang you sebenarnya perlu penuhi supaya you hidup bukan hanya sekadar nak survive, tetapi ada something yang you nak fulfill.